je lah kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Atina Bagusha binti Muhammad Fuad, memegang nombor bateri A24HP 0138 dan daripada jurusan Pendidikan Matematik tahun 1. Pada video kali ini, saya akan menunjukkan cara menyelesaikan masalah persamaan serentak menggunakan Microsoft Math Solver. Sedikit sejarah ringkas tentang Microsoft Math Solver ini. Microsoft Math Solver ini ialah aplikasi percuma yang dibangunkan oleh Microsoft untuk membantu pelajar menyelesaikan soalan matematik seperti algebra, persamaan serentak dan banyak lagi. Ia mula diperkenalkan sebagai perisian komputer pada tahun 2006, dikenali sebagai Microsoft Mathematics. Tapi pada tahun 2019, Microsoft melancarkan versi aplikasi mudah alih yang lebih moden dan mesra pengguna. Aplikasi ini menjadi semakin popular semasa pandemik COVID-19. Hal ini kerana ramai pelajar belajar dari rumah dan perlukan bantuan untuk menyemak jawapan serta fahamkan konsep secara sendiri. Microsoft Math Solver bukan sahaja menunjukkan jawapan, tapi juga langkah-langkah penyelesaian. Jadi memang sangat membantu pelajar semasa PDPR. Aplikasi ini juga percuma tanpa perlu langganan ataupun bayaran. Ini adalah laman depan bagi Microsoft Math Solver. Kita dapat lihat, bila kita buka, kita akan nampak keyboard macam ini dan juga fungsi-fungsi yang berlainan. Kalau kita tekan algebra, dia tukar trigonometry, calculus, statistik, matrices dan karakter. Di sebelah sana juga terdapat pelbagai lagi feature iaitu practice, play, topic dan input yang kita lihat sebentar tadi. Bagi practice, jika kita type a math problem, dia akan keluar similar punya quiz bagi kita punya math problem. Jadi kita boleh buat untuk kita tambah kita punya pengetahuan ataupun nak uji diri dalam topik tersebut. Selepas itu, kita teruskan kepada bahagian play. Play ni pula macam challenge of the day. Dia buat supaya murid berasa suka ataupun berasa challenge untuk menyelesaikan soalan matematik. Jadi ini adalah contoh permainan. Bergerak kepada komponen seterusnya. Diberi persamaan X tolak Y sama dengan 1 dan juga 2X tambah Y sama dengan 7. Disebabkan Microsoft Math Solver versi web tidak dapat menyokong untuk kita meletakkan dua equation, jadi kita akan kira secara manual dan juga kita akan masukkan equation itu satu-satu untuk kita tengok betul ataupun tidak jalan kira yang kita lakukan itu. Jadi pertama sekali kita akan masukkan X tolak Y sama dengan 1. Dan jika kita scroll ke bawah, dia akan tunjukkan cara penyelesaian bagi Y. Jadi di sini bukan sahaja dia menunjukkan jawapan, tapi dia juga explain macam mana step itu berlaku. Dan kita akan dapat jawapan akhir adalah Y equal to X tolak 1. Dia juga akan tunjuk sekiranya kita memerlukan X. A few moments later. Jadi kita dah dapat satu penyelesaian untuk satu equation iaitu X tolak Y sama dengan 1. Jadi kita akan menggunakan kaedah substitute untuk mengsubskan Y ke dalam equation yang kedua iaitu 2X tambah Y sama dengan 7. Lepas tu, perkara sama kita akan masukkan equation dan kita akan dapat lihat solving bagi equation yang kita masukkan itu. Sama seperti tadi, dia juga akan explain macam mana step itu terjadi dan juga kita akan dapat jawapan akhir iaitu X sama dengan 8/3. Sini juga dia menunjukkan graf, dia dapat dua garis sebab kita ada dua equation dalam tu. So kita boleh tengok kita nak tengok dua-dua ataupun kita nak tengok satu je line dalam tu. Sama juga dia ada quiz dan juga video berkaitan. Jadi, itulah cara bagaimana kita boleh gunakan Microsoft Math Solver untuk menyelesaikan persamaan serentak dengan lebih mudah dan cepat. Aplikasi ini bukan sahaja bagi jawapan, tapi juga bantu kita faham langkah-langkah yang digunakan. Sangat sesuai kalau kita nak semak jawapan, ulang kaji atau belajar secara kendiri di rumah. Tambahan pula, aplikasi ini kan percuma, mudah digunakan dan boleh akses melalui telefon, tablet atau komputer. Jadi, lepas ni, kalau ada soalan matematik yang mencabar, jangan panik. Cuba dulu selesaikan sendiri, kemudian semak semula dengan Math Solver. Belajar bukan untuk hafal jawapan, tapi untuk faham cara.